Macam mana nak pulihkan sel saraf dengan cepat? Okey, mungkin saraf anda tak sepenuhnya mati. Maksudnya ada saraf-saraf lagi yang hidup. Jadi daripada situ you masih lagi boleh bergerak kan, tapi tak lancar. So saya Amin Kamarudin daripada channel Ultimate Vitamin. Dalam channel ini saya kongsi tentang pemakanan kesihatan yang baik untuk masalah saraf lah. Tapi ini bukan ubat Ini adalah makanan kesihatan dalam bentuk suplemen yang bantu untuk meningkatkan kesihatan sel anda. Okay, bila kita kena tingkatkan kesihatan sel ni? Dah sakit ke? Tak. Sebelum sakit dan semasa sakit. Kita kena konsisten jaga kesihatan kita. So, apa yang boleh memberikan kesan langsung kepada kesihatan sel? Okay, yang pertama contohnya B-complex. B-complex, vitamin B, B6, B12. Ada banyak B yang boleh bekerja sama-sama. 8 jenis vitamin B bantu untuk bagi kesihatan kepada sel saraf. So ada banyak kajian, you boleh search lah pasal vitamin B ni. Kalau tak cukup, memang saraf akan ada masalah. Terutamanya orang yang ada masalah kencing manis. Dia tak semestinya orang tu dah ada kencing manis kan. Orang tu kadang tak sedar dia on the way kencing manis dan dia start rasa simptom dekat dia punya saraf dia. Okay, yang kedua, kalsium. Kalsium sangat penting untuk signal saraf, untuk pergerakan sendi, untuk orang kata ketegangan saraf. Sangat penting kalsium. So ambil kalsium yang ada vitamin D3, yang ada magnesium dan ada beberapa galian lain yang membantu kepada kesan optimum pengambilan kalsium. Ya, memang banyak kalsium dekat pasaran, tapi tak semua kalsium dekat pasaran dibuat dengan komitmen yang tertinggi. Yang ketiga ialah polifenol. Saya sangat cadangkan polifenol sebab dibantu untuk anti radang. Sakit saraf ni kan maksudnya sakit, maksudnya radang lah. Inflamasi, dia ni merah tapi kita tak nampak. So, kajian yang dibuat dalam masa 1 jam lepas pengambilan, dia akan menurunkan keradangan yang rendah. Bila kita konsisten, insya-Allah dia akan bantulah untuk keradangan yang tahap kronik juga. So, selain itu dia akan bantu untuk atasi punca kepada masalah genetik. Mak ayah mungkin ada saraf juga, kita pun kena juga. Dan keempat last sekali ialah omega 3 bersifat anti radang, penting untuk sendi, penting sangat untuk kita punya otot dan saraf kita tu, kekuatan otot dan saraf. So orang saraf dia ada masalah juga, lemah, betul tak? So keempat-empat produk ni kita akan cadangkan tapi berdasarkan bajet anda lah. So nak dapatkan, nak tahu macam mana nak pilih kan, boleh dapatkan daripada kami di Ultimate Vitamin. Contact link yang disediakan di bahagian description ataupun WhatsApp saja 019 394 9873. Terima kasih.